Kemudian ditambah lagi kama sallaita ala Ibrahim. Itu adalah permintaan Nabi apa? Nabi Ibrahim. Selepas berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, turunnya Rasulullah sampai di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim. Sampai pada Nabi Ibrahim, Nabi tanya, wahai Muhammad, nah, apa yang kau terima dengan Allah Ta'ala? Kau ceritalah dengan aku sikit, kata Ibrahim. Maka dia ceritalah. Dia ceritanya bagusnya kau ni. Kalau begini aku pun nak jadi umatmu, Nabi Ibrahim. Nak jadi umat Muhammad. Tak boleh tak? Aku nak minta sikit je. Aku ni kan toki tuk kepada kamu semua. Boleh tak masukkan namaku di dalam solat umatmu? Itu cerita. Naik balik Rasulullah. Berjumpa dengan Allah Ta'ala. Boleh tak masuk nama Nabi Ibrahim? Allah kata boleh. Boleh itu jadi